Okay kan. Ini ada sebiji telesa masalah kereta ni tak hidup datang towing. Okay, isu dia B01 api injektor, api pump semua ada. Kayak ini kita ada warai. Okay, sini ada wayar untuk koi. Okay, untuk koi ni antara dekat api soket looping dengan koi ni dia hidup, dia ada. Hujan lah bang. Dia ada. Okay. Tadi suspek ground ni ya. Ground ni tak sampai dekat ICU. Okay. Kita tengah barai keluarkan wiring baterai. Kita tengah cari penyakit dia. Okay, wiring dah buka. Okay. Okay, punca pun kita dah dapat cari. Wiring ni. Kalau ikut sikit lah. Sebab ni tak nampak Betul tak nampak? Okay, kita buka seleting. Nampak? Ada putih kat situ. Tu dia, ni punca dia. Ni buat kalau berdua tak kisahlah kereta banyak kadang buka berdua ke. Ni isu dia sini. Ni kita nak postmortem dah. Settle. Kita akan balik. Ni kita akan sang balik. Okay, kita akan selesai. Okay, dah siap pasang kan? Sudah siap pasang. Okay, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah hidup. Dah siap. Okay. Kalau ada masalah, okay, biasanya kalau penyakit macam ni biasanya apa dia, okay, minyak datang, kita crank, boleh crank. Lepas tu kita test coil, api tak ada. Okay, kita test lah api coil ke, kita test sensor trigger tu, test kat tepi cover head tu, cover tanam bag tu, kita test semua ada api semua. Okay, jadi kita kena check belakang wire body lah. Biasa kalau tak kisahlah kereta Pro 2 kebanyakan situ penyakit dia. Jadi yalah,
sambil kita kongsi. Okey. Selamat cubalah. Okey.